Bunga melati tumbuh melata. Assalamualaikum pembuka kata. Sebelum berbicara dengan lebih lanjut, boleh kiranya untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Amara Aqilah binti Arif Adri. Saya merupakan murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Setiawangsa Kuala Lumpur. Kod sekolah saya ialah WBA 0058. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pendidik. Saya juga suka membaca pada waktu lapang. Pada hari ini, saya begitu teruja ingin berkongsi dengan para pendengar mengenai sebuah buku yang bertajuk Di Sini Kami Bermula. Buku yang mengandungi 274 halaman ini diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad. Buku ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan harga RM35 di Semenanjung Malaysia dan RM40 di Sabah dan Sarawak. Buku ini merupakan himpunan 32 cerpen daripada 29 orang penulis muda yang sangat berbakat. Buku ini terhasil daripada program penulis inspirasi Sabah, Pena Celik, Pena Cilik. Di sini kami bermula. Tajuk inilah yang menarik perhatian saya untuk membacanya. Saya juga tertarik untuk mengetahui siapakah pemilik wajah yang dipaparkan pada kulit buku ini. Sebelum berbicara dengan lebih lanjut, izinkan saya menceritakan seberingkas tentang Zakbar, tokoh yang menjadi inspirasi dan penghasilan cerpen-cerpen ini. Tan Sri Dr. Zainal Abidin Ahmad atau dikenali sebagai Pendeta Zakbar merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam memartabatkan bahasa Melayu melalui penulisan beliau. Pendengar sekalian, saya teruskan kepada tujuan utama pada hari ini. Daripada cerpen-cerpen yang diketengahkan, cerpen yang bertajuk Bermulanya Sebuah Cerita paling menarik perhatian saya. Cerpen hasil karya Nurin Zahrina Muhammad Rizal ini mengisahkan tentang Daniel, seorang penulis yang terkenal. Namun, siapa sangka Daniel yang berjaya pada hari ini merupakan murid yang sangat nakal dan malas belajar pada masa silamnya. Detik perubahan Daniel bermula apabila dia terdengar perbualan antara ibu bapa dan adiknya Damia. Ibu bapanya meluahkan rasa bangga mereka kerana mempunyai anak pintar seperti Damia. Daniel cemburukan adiknya. Jauh di sudut hati, dia ingin berjaya seperti adiknya. Daniel mula sedar sikapnya selama ini menghalang kejayaannya. Suatu hari, Daniel meluahkan rasa sedihnya kepada Cikgu Salma. Daniel berasa dirinya sebagai anak yang tidak berguna. Cikgu Salma memujuk Daniel. Cikgu Salma juga memberi kata-kata semangat dan dorongan kepada Daniel. Beliau jugalah yang mendorong Daniel dalam bidang penulisan. Sejak itu, Daniel mula berubah. Perubahan Daniel menjadi perbualan warga sekolah. Dia terpilih untuk menjadi pelajar contoh di sekolahnya. Daniel mula aktif menyertai pelbagai pertandingan berkaitan penulisan. Daniel menghasilkan cerpen berdasarkan kisah hidupnya. Daniel menghantar cerpennya kepada sebuah syarikat penerbitan. Rezeki berpihak kepadanya kerana syarikat penerbitan tersebut berminat untuk menerbitkan cerpennya. Tanpa disangka, cerpennya mendapat sambutan hangat. Kini, Daniel menjadi seorang penulis yang terkenal dan membanggakan kedua-dua ibu bapanya. Pendengar sekalian, melalui cerpen ini, saya dapat menyelami kesungguhan dan keazaman Daniel untuk berubah. Kegagalan itu bukannya bermula ketika kita jatuh, tetapi saat kita gagal bangun daripada jatuh. Sikap positif ini patut dicontohi dalam kehidupan kita. Saya juga terkesan dengan keprihatinan Cikgu Salma dalam memastikan kemajuan muridnya dalam pelbagai bidang. Inilah jiwa seorang guru yang akan saya terapkan jika saya bergelar seorang pendidik suatu hari nanti. Demikianlah kupasan mengenai cerpen yang telah saya baca. Jika para pendengar mahukan bahan bacaan yang menjadi banyak inspirasi, buku inilah yang anda cari. Akhir kata, banyak baca, banyak tahu. Saya akhiri bicara buku dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.